Wawa tak nak hadiah pun. Cuma... Wah, Wawa. Airin, saya ada hadiah untuk awak ni. Tada! Wah, cantiknya. Terima kasih. Airin, saya nak awak simpan kicing ni sampai bila-bila tau. Mestilah, kan kita sahabat sampai mati. Bukanlah, sahabat sampai jannah. Kau tahu tak laki Simila tu kenapa dia mati awal? Entahlah, aku pun malas nak ambil tahu. Itulah aku nak cerita dengan kau ni. Kau tahu tak laki dia tu mati sebab apa? Sebab penyakit AIDS, kau tahu tak? Tu sebab aku tak bagi anak aku tu kawan baik sangat dengan si Wawa tu. Bahaya, boleh berjangkit. Shima, khabar? Jenny pun ada? Shima, aku balik dulu dah lambat tau. Bye. Okeylah Mila, aku dah lambat dah ni. Aku berat dulu Angah, ibu nak bagi tahu ni. Ibu tak nak awak kawan lagi dengan Wawa tu. Apa salah Wawa? Itulah kamu tak tahu. Keluarga Wawa tu berpenyakit tau. Muka kamu ubang sana ubang sini. Bodoh tau. Airin, tunggu nak pergi mana tu? Ibu. Sampai macam ni lah je rawat nak keluar. Bye nak ibu. Airin, lupa nak salam ibu lah tu. Mana boleh salah ibu? Tengok muka ibu tu penuh dengan jerawat. Nanti berjangkit dalam muka Airin. Okeylah, bye. Wawa setiap hari doa semoga Airin dapat main dengan Wawa lagi macam dulu. Kita doa sama-sama ya Wawa. Salam. Siapa tu?